Berikut adalah antara intipati daripada rombakan Kabinet. Ahli Parlimen Titi Wangsa Johari Gani telah dilantik sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Portfolio beliau sebelum ini iaitu Kementerian Perdagangan dan Komoditi kini diterajui Ketua Wanita UMNO Noraini Ahmad. Ahli Parlimen Segambut Hana Yoh telah dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri, manakala jawatan beliau sebelum ini sebagai Menteri Belia dan Sukan kini diambil alih oleh Ahli Parlimen Sungai Petani, Taufik Johari. Steven Sim dari DAP telah ditukarkan ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, manakala Naib Presiden PKR Ar-Rahmanan mengambil alih portfolio sumber manusia. Sementara itu, Ahli Parlimen Johor Bahru dari PKR Akmal Nasrullah Nasir telah dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Ketua PKR Sabah Mustafa Sakmud telah dinaikkan pangkat sebagai Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak daripada jawatan beliau sebelum ini sebagai Timbalan Menteri